Keuntungan emas, keuntungan tabung haji. Kedua-dua jenis simpanan ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Emas adalah aset simpanan jangka masa panjang, 2 tahun dan ke atas. Sebab apa? Dalam tempoh jangka masa panjang, simpanan emas lebih menguntungkan berbanding aset-aset yang lain kerana kenaikan harga emas ialah sekitar 9 hingga 11% setahun. Emas tidak memberikan pendapatan tetap seperti dividen. Keuntungannya hanya dapat dicapai melalui penjualan emas pada harga yang lebih tinggi daripada harga belian. Manakala kalau simpan dalam tabung haji, ianya adalah lebih kepada simpanan jangka masa sederhana sebab keuntungan yang kita dapat lebih berbaloi dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Tabung haji lebih sesuai bagi mereka yang mencari pelaburan berisiko rendah dengan keuntungan yang lebih stabil dalam bentuk dividen tahunan. Kalau dapat keuntungan lebih dalam tempoh masa yang panjang, lebih baik disimpan dalam emas. Kalau sekadar nak simpan sekejap, lebih baik simpan dalam tabung haji. Simpanan emas bersama dengan Public Gold patuh syariah, mudah dan telus. Untuk bermula, anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun Public Gold anda secara percuma. Saya akan membimbing anda dalam langkah dan juga cara-cara yang terbaik untuk simpanan emas anda.